Ramai orang yang tanya saya, selain emas, perak atau silver ini sesuai tak dijadikan simpanan? Sebenarnya perak juga adalah logam berharga. Malah Public Gold sendiri jual emas dan perak. Tetapi bagi yang baru nak mula simpan, saya biasanya sarankan mula dengan simpanan emas, tuan-puan, macam ini. Sebab harga per gram emas jauh lebih tinggi daripada perak. Contohnya hari ini gold bar 1 kilo macam ini, tuan-puan, sekitar RM700,000. Manakala perak 1 kilogram sekitar RM13,000 lebih saja, tuan-puan. Jadi kalau simpan perak, anda perlu simpan dalam kuantiti yang sangat besar untuk nampak kenaikan nilai yang sangat ketara. Berbeza dengan emas, dengan gram yang kecil pun sudah boleh nampak nilai. Satu lagi perkara ialah dari sudut kecairan. Emas boleh dijual hampir di mana-mana kedai emas. Tetapi kalau perak, tempat sangat terhad, tuan-puan. Walaupun begitu, perak tetap ada potensi kerana ia juga pernah digunakan sebagai mata wang dahulu. Tetapi untuk permulaan simpanan, ramai pakar kewangan sarankan mula dengan simpan emas dahulu, tuan-puan. So, tuan-puan, kalau tuan-puan berminat nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh isi borang biru di bawah ini. Saya akan guide tuan-puan sebaiknya. Semoga bermanfaat.